فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أتبعه بالحمد وقوتي وأنتظرني بحمدك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر لي أمري. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT bersama kita fikir, doa dan zikir pada muka surat 71, tajuk yang ke-9, sebahagian adab-adab zikir. Maknanya dalam berzikir pun ada adab-adabnya lah, ya, dalam perkara ibadah ada adab-adabnya. Jadi ada beribadah, maknanya secara umumnya adab kita beribadah ni maknanya imtisalu awamirillah, maksudnya ikut segala perintah Allah Ta'ala, maknanya dan mengikut tata cara yang telah diajar. Kaifiat ibadah itu mestilah bertepatan dengan apa yang dibawa oleh utusan Allah Azza wa Jalla. Jadi wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, kata Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, apa yang Rasul bawa hendaklah kamu ambil. Maksudnya ambil, ikut dan amalkan, jangan tambah, jangan ubah. Dan apabila berlaku penambahan dalam agama, maknanya di situ ada satu bentuk tuhmahan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana Rasul tidak menyempurnakan arahan, Rasul tidak menyempurnakan amanah. Apabila kita buat satu penambahan dalam agama, dalam ibadah kita, itu tuduhan terhadap Rasulullah dengan tuduhan bahawa Rasul telah mengkhianati risalah dia, kerasulan dia, kalau dia buat penambahan. Kalau kita buat penambahan apa yang tak diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas. Jadi di sini ada sebahagian daripada alat zikir yang disebut oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Dia kata pada pembahasan yang lalu telah kita sebutkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 205. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzkur rabbaka, dan adalah kamu ingat Tuhan kamu. Bapak tu buka pintu kat timur, macam pintu kat timur, datang Yesus. Terbalik. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an, dan adalah engkau ingat Tuhanmu. Disuruh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala suruh ni, sebutlah zikir, sebutlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu. Fi nafsika, dalam dirimu, ingat Tuhan dalam diri kita. Dan tadarru'an, dalam keadaan tadarru', merendahkan diri kita. Ya, cikgu nak kursi kan cikgu? Kursi dia waktu boleh pergi cikgu. Tadarru'an, dalam keadaan maknanya kita rendahkan diri kita, tadarru', tunduk. Wa khifatan, dan maknanya dalam keadaan khifah ni perlahanlah, zikir kepada Tuhan perlahan-lahan. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir.
Sebab kita sedang bermunajat kepada yang Maha mendengar. Kenapa kita perlu nak menjerit-jerit sebagaimana yang kita dengar di masjid-masjid surau? Bila lepas dia sembahyang, jadi pesta zikir jerit. Lepas bagi salam, dia seronok . Dia tak peduli dah orang masbuk ke apa ke belakang ke, tak ada dah. Mana kerakyat tu tak ada dah. Tak ada nak meraihkan orang masbuk dah, tak ada dah. Ada mula pesta zikir juga kuat-kuat tadi. Sebab tu sebahagian kita dia tak suka sembahyang sini, sebab sini zikir slow-slow masing-masing. Dia kata apa tak ada tak ada sebab zikir pelan-pelan. Dia tak fikir zikir pelan-pelan tu lebih rasa dalam diri kita. Zikir sebut Allah lebih rasa dalam diri kita. Dan itulah dia sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah kata, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawl, tanpa mengangkatkan suara. Kita terima pasal buat zikir kuat-kuat, dia kena ajar orang belakang. Takkan orang tua-tua belakang umur 70, 60 dia tak hafal zikir lagi. Sebab umur 20 tahun dia tak hafal zikir lagi. Alasan yang sama kita tanya 20 tahun pas dengan hari ni mesti buat zikir kuat-kuat. Nak ajar makmum untuk berzikir. Alasan lapuk dah, tak boleh pakai. Ini maksudnya alasan nak cari alasan untuk tinggal sunnah Nabi SAW. Sunnah dia zikir pelan-pelan. Hadis yang sebut tu maknanya kita ni kalau kita duduk sebelah orang solat, kita baca Quran pun dilarang. Dilarang kita baca Quran tadi di sebelah orang yang sedang solat. Baca Al-Quran ini kan zikir, ya. Jadi kita pun dah beritahu berbuih mulut dah. Dia pun dah mau ikut langkah ya. Jadi sebab dia rasa tak ada kemeriahan dalam ibadah. Dia pun nak bila ibadah tu nak meriah. Mana istilah kemeriahan dalam ibadah? Ibadah ni maksudnya ketakutan, kekhusyukan. Khusyuk. Apa mana khusyuk tu? Khusyuk tu lawan bagi ibadah. Ayuh rendah lah. Itu mana khusyuk? Itulah dia. Jadi tak tahulah sampai bila. Sampai bila. Jadi begitulah dia. Jadi bila kita cakap, orang kata kita sesat. Kita cakap, jumlah ikut cara Nabi SAW. Ibadah cara Nabi bukan payah. Ibadah cara Nabi senang dan mudah. Tidak mengganggu orang lain. Tidak menyusahkan diri. Menjerit-jerit sampai terkeluar kumpul tadi kan. Itulah dia. Jadi bil wudu pada waktu pagi, wal asal pada waktu petang. Zikir pagi petang. Dia ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak. Zikir muqayyad itu adalah zikir yang dibaca pada waktu pagi, zikir lepas solat. Muqayyad yang dikaitkan dengan sesuatu masa, keadaan dan tempat. Zikir mutlak. Tak kisah kita berjalan, diri, duduk, baring. Zikir yang mutlak. Wala takum minal ghafilin. Syarat jangan kita ni termasuk di kalangan orang-orang yang lalai. Kita hidup dalam keadaan dunia yang penuh dengan kelalaian. Susah nak cari kawan-kawan yang mengajak kita ni kepada Allah, pada zikrullah, ingat kepada Allah. Susah nak cari kawan yang ajak kita, jom pergi belajar, jom pergi majlis zikir, majlis ilmu, jom. Susah kan? Kalau ada orang ajak pun kita kata, awak gila dulu. Awak gila dulu lah, nanti ya saya. Kita balik-balik tengok, penuh ada rumah dekat rumah dia. Saya kok mati. Mati lah, sampailah ajal dia. Dia nanti. Jom pergi belajar, pergilah dulu, nantilah saya ikutlah kemudian. Sebenarnya bukan ikut kemudian, orang ikut dia ke kubur lah. Nanti nyesal. Masa tu memang menyesal habis lah. Menyesal lagi. Tapi tak boleh nak cakap. Tak cakap lah. Ini aku kalau pergi kelas dapat juga pahala tambahan. Aku belajar Quran, belajar hadis, tafsir.
Itulah dia. Jadi masa kita dah suntuk dah sebenarnya. Ambil dah keluar dalam untuk kita semua bahawa masa kita dah suntuk. Kita kena ingat tu. Dunia ni kita ambil jugalah, tapi janganlah mengejar-kejar sangat dunia ni. Kita nak tinggal lah. Kita nak pergi lah. Kita nak bawa 3 leg ke kapal. Pergi lah. Kan? Itulah dia. Jadi bukan tak boleh, boleh. Tapi jangan dia lalaikan kita. Jangan dia melalaikan kita. Bila dia melalaikan kita, habis. Bukan masalah kita tinggalkan dia sebab kita ada di sini. Kita masih di sini. Kalau kita bekerja lah, seolah-olah kita dah hidup 1000 tahun lagi. Dan kerja itu sebenarnya adalah ibadah lah. Kan? Kerjaan itu adalah ibadah kita untuk menambah pahala, cari rezeki yang halal dan sebagainya. Dan dapat berinfak. Ya, daripada hasil kita, kalau kita bekerja, kita ada duit, kita berinfak. Kalau kita duduk saja, maknanya tak ada apa pun. Jadi memang. Baik. Lalu dijelaskan pula kandungan ayat ini tentang pengumpulan antara perintah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan larangan daripada lawannya. Ayat ni dihimpunkan sekali perintah zikir dan larang daripada sebaliknya. Ingat dan jangan lalai. Masya Allah. Barakallahu fiik. Namun di samping kandungan tersebut, ayat ini berisi pula sejumlah perkara tentang adab-adab mulia yang patut dijadikan sifat orang-orang berzikir. Dalam ayat ni, ayat Al-A'raf 205 ni, di antara adab-adab tersebut adalah yang pertama, zikir dilakukan dalam diri kita. Kerana menyembunyikan lebih dapat mendatangkan ikhlas seluruh. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Wa subhanallah. Walhamdulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi maknanya fokus dalam zikir. Kita baca yang tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita walau sebanyak buih di lautan lah. Baca pendek ya, baca sikit ya, tapi dosa-dosa akan diampunkan walau seperti buih di laut. Tapi dosa kecil lah. Dan dosa kecil tu yang banyak pun. Ya, tapi dosa ni kecil-kecil banyak. Bila dia banyak, dia dibunuh lah. Dia dibunuh. Jadi kita kena tebas dia, kita kena sapu dia. Jangan menjadi membukit. Dosa kecil ni hari-hari dari kita. Kita sedar dan tak sedar saja. Maka Allah sediakan cara-cara untuk penghapusan dia. Ambil wuduk, jalan kaki ke tempat solat, kan? Masjid atau musalla, langkah. Satu langkah hapus satu dosa. Angkat satu derajat, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Ambil wuduk pula, dosa-dosa tu nitis bersama tepisan air lah. Wuduk kita, kan? Lepas tu lepas doa tu kan, lepas kita ambil wuduk, kita baca doa lagi. Allah maj'alni as-sawabin musa'alin dan mutahhirin semua dari akan dia dibuka segala pintu syurga. Ke-8 pintu syurga tu dibuka untuk kita, kan? Doa lepas wuduk, lepas tu solat, saya di masjid ke, solat wuduk ke, bila kita solat menaya takbiratul ihram, letakkan dosa-dosa kita di atas kepala kita, kan? Kemudian bila kita rukuk, jatuh dosa-dosa tadi, jatuh. Lepas tu letak dosa atas belakang, kita jatuh. Jadi maknanya dalam keadaan ibadah solat tadi, solat pada dosa kita terampunkan. Dan zikir inilah juga yang membantu untuk menghapuskan dosa-dosa kita lah. Dosa kecil ini berapa-apa. Baik, lebih dekat untuk dikabulkan bila doa secara zikir, secara sir perlahan itulah. Dan lebih jauh daripada riak. Lebih jauh. Dan kita itulah.
Dan orang suara dia suara sedap. Sedap suara dia berzikir kan. Jadi dia maknanya dia bila zikir dia bernada. Jadi orang dengar suara. Astaghfirullahalazim. Kan. Orang dengar sedap dia. Sedap suara aku lah. Suara aku sedap. Dia pun zikir lah dengan dia punya nada-nada tadi kan, macam nasyid dan sebagainya. Itu benda yang cara yang Nabi tak ajar. Tidak ada adab dalam berzikir lah. Tidak ada adab dalam berzikir. Jadi itulah dia. Sepatutnya buku ni ada satu ustaz yang baca kat masjid-masjid. Ustaz yang ada tauliah pun banyak kat masjid-masjid kan. Cuba beri cadang beli ustaz beli buku ni, beli hadiah semua. Dan dia minta kat masjid, tak boleh sampah pun tak ada. Baru dia kena beli sampai 10 tahun akan datang. Buku tu baru. Jumpa mana-mana ustaz ada tauliah. Ustaz, aku ni macam zikir, macam bagus ya, saya baca ada kuliah apa. Kuliah maghrib ke kuliah apa lah. Mungkin kau tak jumpa buku pun bagi. Ramai tanya kau tengok, dia macam tak kenal. Tapi dah baca lah, tu yang baca. Tak kenal bagi dia lah maksudnya. Ada kita dah buat selama ni tak betul ya, zikir dia terik ni. Lepas solat fardu ni. Ini buku ni bukan buku saja, buku berdasarkan fakta. Apa dia fakta dia? Quran dan hadis. Beli semua, hadiah bagi mereka. Kalau mereka baca buku tu, mereka mengajar buku tu, kita dah boleh pahala lah. Pahala. Kita pahala, coba nak buat pahala. Dan kalau beli buku tak situ boleh lah, siapa tak baca saya. Tu kau yang mula-mula beli sebab ni, tu terima kasih. Tak ada siapa ada situ. Bagi orang baca. Baik, dia kata, yang pertama. Yang kedua, hendaknya dilakukan dengan merendahkan diri lah. Jadi al-ibadah, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, dia kata al-ibadah mushtaqatun min al-ta'abbud wa huwa al-tadhallul. Yani merendahkan diri iaitu al-tadhallul, iaitu menghinakan diri dan tunduk serta mengakui kekurangan kita dalam keadaan zikir tu. Hinakan diri kita kepada Allah Ta'ala, tunduk mengakui kekurangan kita bahawa kita ni lalai banyak daripada ingat kita ni. Jadi agar terrealisasi padanya kehinaan peribadatan yang betul dalam keagungan rububiyah Allah Ta'ala tadi. Zikir dalam keadaan kita tadallul wal khudu'. Itulah dia. Maknanya fokuslah dalam kita berzikir dan doa tadi. Bila sebut subhanallah, kita faham apa dia subhanallah. Apakah penghayatan kita terhadap subhanallah? Yang kita tahu maknanya Maha Suci Allah ya. Apa yang kita tahu lebih daripada itu? Penghayatan kita terhadap subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya subhana rabbika rabbil izzah. Maha Suci Tuhanmu, Rabbil Izzah, Tuhan yang Maha Perkasa. Tuhan itu kait-kait lah. Cuma perkasaan Allah. Masalah kesucian Allah. Allah Maha Suci daripada segala kekurangan. Allah Maha Sempurna, memiliki segala sifat kesempurnaan. Dan aku ni hamba yang dia ciptakan, yang teramat hina dan teramat apa nama? Kita panggil serba kekurangan. Dan aku tak berdaya nak buat apa-apa itu. Tak berdaya nak buat apa-apa. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka rabbana. Subhanaka rabbana. Masjid Tuhan. Tuhan kami. Sudah tu? Ya. Untuk apa subhana tu? Asalnya tasbih. Subhana. Maksudnya kalimah itu subhana maksudnya. Kalimah
Tasbih diambil daripada sabbahalah. Subhanallah itu masdar. Subhanallah. Maksudnya saya ingatlah tentang kalimah subhanallah di tasbih Arab ya. Kita jauh boleh refresh mereka. Macam tambah. Tak dulu amalan. Dua tu maksudnya macam tambahan bagi masdar. Saya tu. Saya hitung kau. Salah benda tu. Tapi dalam kita tak ada kosong. Sebab tak pernah mengajar langsung. Mereka tak tahu. Belum minat lah belajar. InsyaAllah. Jazakallah khair. Haji buka sampai tadi boleh tak? Lepas tu contoh kita tidak saya cari lagi. Subhanallah, perkataan kalimah Subhanallah itu maha suci. Dia ambil perkataan sabbaha. Sabbaha yusabbi'u tasbihan. Subhanallah. Subhanallah masuk kalimah masdar macam itulah. Sirah Allah Ta'ala alam sedikit. Kita tengok. Terima kasih. Maknanya dia ingat kita ada benda yang kita tak ingat. Benda yang kita ingat pun kita lupa. Itulah dia. Tapi belajarlah. Benda tu belajar. Jadi buat ni. Ajar lagi. Okey. Jadi maknanya itu yang kedua adalah serta mengakui kekurangan agar terrealisasi padanya kehinaan peribadatan dan lebur dalam keagungan rububiyah. Rububiyah ni apa dia? Penciptaan, penguasaan, pentadbiran. Kita ni Allah ciptakan kita dalam keadaan kita ni lemah. Dan Allah beritahu kan, "Huwallazi khalaqakum min turabin." Dia ciptakan kamu yakni Adam alaihissalam dari turab. Thumma min nutfatin. Kemudian daripada setitis air. Air kan. Berapa cikgu 12 bilion sperma kita kan. 12 bilion. Satu tu ya. Tuhan dia bagi hidup. Satu tu lah. Benda kita yang 12 bilion tu. Banyak tu. Dan satu tu dia jadi orang. Nutfah Allah kata. Ada lagi berfikir tentang rububiyah Allah dari Allah pada diri. Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu tak nampaklah. Huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin. Thumma yukhrijukum tiflan. Daripada tanah, air mani, 'alaqah, darah, daging, dia keluarkan kita jadi baby. Kita belum asyuddakum supaya kamu sampai ke umur yang kuat, boleh angka, jalan, berlari. Thumma litakunu syuyukha, kemudian supaya kamu jadi orang tua Allah Ta'ala. Thumma litakunu wa minkum man yutawaffa min qabl. Di antara kamu ada orang yang mati ya sebelum tu. Mati masa baby gugur, keguguran, mati umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, seterusnya. Minkum yatawaffa min qabl wa litablugu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun. Supaya kamu sampai kepada satu tempoh masa. Kalau kamu hidup ni, kamu akan sampai kepada satu tempoh masa. Litablugu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun. Supaya kamu berfikir. Fikir. Jadi Allah Ta'ala suruh kita fikir. Kita ni orang hidup, kita kena fikir. Fikir untuk masa depan kita lah. Macam mana lah aku esok, aku boleh mati macam mana lah. Bila aku mati ni macam mana lah keadaan aku di alam barzakh, alam penantian, kemudian di mahsyar dan seterusnya. Fikir. Baru kita rasa lebur dalam mananya, dalam fokus dalam ibadah itulah. Ingat rububiyah Allah Ta'ala, kekuasaan Allah tak atas kita ingat. Baru kita tahu kelemahan kita. Ketiga, ada yang pertama tadi dalam diri, yang kedua merendahkan diri, yang ketiganya hendaknya dilakukan dengan rasa takut. Zikir dalam keadaan rasa takut. Itulah dia. Nak kena buat ni. Zikir ni nak kena datangkan dalam diri ni rasa takut. Bila berzikir. Benda ni, benda payah belakang ni.
Mudah-mudah ni, mudah payah. Berhajat kepada jihadun tawilun, jihad yang panjang. Ya? Yakni takut diberi sanksi, yakni hukuman, ya, atas kekurangan dengan beramal. Takut amalan kita tak amanah, takut benda tak selamat, khawatir ditolak dan tidak diterima, bimbang amalan kita ni Allah tak terima. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang sifat orang-orang mukmin yang bersegera dengan kebaikan. Orang beriman ni, dia akan segera buat kebaikan. Apa saja jalan kebaikan dia dapat, dia akan segera, dia tak tanggung-tanggung. Berlumba kepada darjat yang paling tinggi. Darjat yang paling tinggi syurga Al-Firdaus lah. Berlumba. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 60-61 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Orang-orang yang memberikan apa yang dianugerahkan kepada mereka dan hati mereka takut, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, hati mereka takut kerana mereka tahu bahawa أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, bahawa mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, Tuhan yang menciptakan mereka, yang mengadakan daripada tiada kepada ada, yang memberi rezeki kepada mereka, yang memberi kesihatan kepada mereka, yang memanjangkan umur mereka, yang memudahkan perjalanan mereka di atas muka bumi. Itulah dia Tuhan tadi, ya? Memberi segala bentuk kesenangan kepada mereka, menjauhi segala bentuk kemudaratan daripada mereka. Allah kata, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka, Allah kata, mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Sabiquna bil khairat. Dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya, oleh pahala kebaikan. Kemudian kata Syekh, tercantum dalam Al-Musnad, Musnad Ahmad lah, dan lain-lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya dia bertanya kepada Nabi SAW tentang mereka itu. Beliau berkata, wahai Rasulullah, kata Aisyah, Ummul Mukminin, apakah yang dimaksud adalah seorang penzina, pencuri, peminum khamar, lalu dia takut diazab? Beliau bersabda, la yabna Siddiq, yabna Siddiq, tidak hai anak perempuan As-Siddiq, walakinnahu rajul yusalli, akan tapi ia adalah seorang lelaki yang salat, wa yasumu, dan dia berpuasa, wa yatasaddaqu, dan dia bersedekah, wa yakhafu, dan dia takut, alla yuqbala minhu, bahawa tidak diterima segala amalan itu, diriba, ya, bahawa amalan dia tidak diterima, ya. Itu maksudnya ayat ini, ya. Wa qulubuhum wajilah. Itu yang ketiga. Daripada kita lah yang beribadah, yang puasa, solat, zakat, haji, umrah, pergi kelas, maknanya tadabbur Quran, kelas hadis dan sebagainya. Kita takut tak diterima amalan kita bimbang, ya. Itulah dia. Yang keempat, dilakukan tanpa dikeraskan suara dia, menjerit-jerit, ya. Paling ekstrim lagi terhoyong-hayang lah. Itu ekstrim lah kan, terhoyong-hayang, melompat-lompat. Kau tengok, dia zikir sampai melompat-lompat, jadi macam kena sawan tu. Jadi sawan kau dah tengok, berguling-guling dalam masjid kan, nak tanda tahu orang tu, nak tanda tahu orang ni. Kau tengok, kalau lah nak, cuba kita fikir, dia pun yang zikir macam ni, kan? Maknanya
Nabi zikir macam tu tak? Nabi zikir menjadi pezikir tak? Yang kita tengok kan, tohoyong hayang macam orang mabuk. Dia berkata, dia bermabuk, dia berfana, dia berkata ingat apa dah, dia nampak Tuhan dah, dia berkata Allah. Maksudnya zikir dia buat tu, dia berkata zikir yang bersadar. Rasulullah buat, kita buat lah. Kalau orang kafir tengok macam ni, dia silap. Dia ingat Tuhan ni macam orang gila. Hak di Turki tu pula, dia pakai skirt. Pakai skirt, orang lelaki lah. Lepas tu dia berpusing. Dia pusing. Tak tahu berjam-jam dia pusing. Tak tahu lah. Macam-macam dia buat ni kan. Tapi masing-masing mengaku dia ada sanad sampai kepada Rasul. Maknanya Rasul zikir macam dia zikir lah. Maksudnya itu. Itulah dia. Jadi maknanya agama ni macam tu. Bila dia buat dia tu tambahan kepada Nabi SAW. Sedangkan yang diajar kepada kita zikir ya begini, ada zikir ni. Ini dah zikir kena masuk dalam kelambu, dan kena masuk dalam kubur. Dia buat kubur khas. Lepas tu tak ada solat jemaah, tak ada. Solat Jumaat kena tinggal. Sebab nak habiskan tempoh-tempoh tertentu. Wah. Itulah dia. Maka mentakwil lah ayat ikut kepala mereka untuk mengharuskan perbuatan mereka tadi. Tak payah pergi solat Jumaat. Tapi syaitan bagi perhiasan itu, orang suka solat. Dia rasa macam khusyuk. Ya, kalau buat dia memang khusyuk lah, ya lah. Syaitan bantu bila khusyuk. Dia sedang ditipu oleh syaitan, talbis iblis tu. Kenapa ya? Yang keempat, itulah dilakukan tanpa dikeraskan suara, kerana ia lebih dekat untuk memperbaiki pemikiran kita. Dan kita zikir pelan daripada yang sambil berfikir. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dia tafsir Ibnu Katsir. Oleh kerana itu dikatakan tanpa mengeraskan suara, dan demikianlah disukai keadaan zikir, bukan dalam bentuk seruan dan dikeraskan sekeras-kerasnya. Inilah dia. Dalam As-Sahihain, dalam Al-Bukhari dan Muslim, daripada Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, orang-orang mengeraskan suara mereka dalam berdoa di sebahagian perjalanan mereka. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, Ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban, innal ladhi tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila a'alikum min 'unuqi rahilatihi. Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kamu semua. Nabi kita duk zikir jerit-jerit ni penat, letih, duk jalan lagi. Sampai duk jalan ni. Fa'innakum, sesungguhnya kamu semua tidak memanggil, tidak menyeru yang pekak, lagi yang gaib. Ya? Itulah. Sesungguhnya yang kamu panggil itu adalah Maha dengar. Maha mendengar, lagi Maha dekat dia itu. Dekat apa dia? Pendengaran dia, penglihatan dia, pertolongan dia. Ya? Ila ahadikum, kepada seseorang kamu, daripada lebih dekat daripada leher kenderaannya. Kalau Allah Maha dekat dengan kita, dia bisa mengetahui apa kita buat tak tersembunyi daripadanya. Apa kita cakap tak tersembunyi daripadanya. Apa yang kita fikir tak tersembunyi daripadanya. Sebab itu Allah kata Nabi SAW, Anta wa anta al-zahiru falaysa fawqaka syai'un. Dia doa minta selesai hutang.
Dia orang minta selesai hutang. Kalau hutang banyak, minta baca hari Allah qada hutang dia. Allah bayar hutang dia. Wa anta al-batin falaysa dunaka syai'un. Maksudnya engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib, yang halus-halus, sesuatu kau tidak terlepas dari pendengaran dan penglihatan engkau, dan tak terhijab apa sesuatu pun daripada engkau. Allah maqti'an ad-dayn wa aghnina 'anil faqr. Doa. Baik. Jadi Allah mengangkat kita semua. Nak lari mana? Sebab tu doa lagi kita, lagi baca doa. La doa nak tidur kan? La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri melainkan hanya kepada engkau. Tempat nak lari tak dah. Aina al-mafar, mana nak lari? Ilallahi multaja. Ilallahi multaja, kepada Allah kita melarikan diri. Siapa yang lari kepada Allah Ta'ala, selamatlah dia, bahagialah dia. Itulah dia. Yang kelimanya, ada zikir di antaranya pada tadi. Hendaknya diucapkan dengan lisan, bukan dengan hati saja. Baca dengan lidah. Sebab tu kalau orang sembahyang dia baca dengan hati, tak sah. Allahu Akbar. Ya, mulut tak ada apa, cuma kami tak ada apa pun. Dia kalau sembahyang dia baca apa? Baca Fatihah. Dia tak bergerak pun mulut. Baca dalam hati, tak sah. Sebab dia kena baca di lidah. Zikir hendaklah diucapkan dengan lisan. Hati tu ikut. Hati tu ikut. Bukan dengan hati sahaja. Dan ini disimpulkan dalam firman Allah Ta'ala tadi lah, dunal jahri minal qawl, tanpa mengeraskan suara. Tapi di sana pula ada orang isteri pula baca Fatihah kuat-kuat, dia jadi imam nombor 2. Bahkan dia bukan imam zuhur, maghrib dan isya subuh, dia imam 5 waktu tu. Imam nombor 2. Yang zuhur pun kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Fatihah ada 7 ayat ya. Ini orang tu imam baca satu page dia tak habis Fatihah lagi. Berapa ayat dia baca tu? Fatihah ada 7 ayat ya. Dia ganggu habis orang sebelah tak khusyuk. Saya pasal dia baca. Tu imam baca tu 20-30 ayat dia tak habis. Jadi maknanya kan Allah Ta'ala tak suruh kita beratkan diri kita. Jangan rasa kita buat benda terbaik. Orang lain habis baca Fatihah, kita tak habis lagi. Aku first class dah. Baca macam besok Fatihah ni santai ya baca. Allah tak memberatkan kita apa yang kita tak mampu nak buat. Itulah belajar tajwid lebih sangat. Tajwid lebih sangat dia masalah dia. Ustaz ada buku kita. Macam kita ini tak sah tak betul juga. Kata solat masuk rakaat je lah ya. Allah dia pun susah hati jaga orang. Kita punya nak jaga tajwid tu 7 ayat sama dengan 20 ayat yang baca tu imam. Mudah je. Kenapa di luar dia boleh baca Fatihah relax sikit ya. Dalam solat dia baca payah nak baca Fatihah. Pasal apa? Pasal dia kena ukur dengan ustaz dia. Ustaz tajwid dia. Macam begitu tak apalah. Itu lah jangan bukan dia payah pun. Ini nasa tak kenal lah tu. Lah bukan payah. Dengan hawa ya. Jadi jangan beratkan diri kita, jangan susahkan diri kita. Orang lain semua baca Fatihah biar kita tak boleh ya. Kita ni syaz. Syaz ni maksudnya janggal untuk orang lain. Jangan buat macam tu. Itulah dia. Jadi tanpa mengeraskan suara. Kerana maknanya diucapkan dengan perkataan yang tidak keras lah. Sehingga maksud dari ayat tersebut adalah perintah mengumpulkan dalam berzikir antara lisan dan hati.
baca di lidah dan fokus di hati. Ada pula yang berpendapat bahawa maksudnya adalah berzikir dalam hati tanpa lisan. Berdasarkan firman-Nya sesudah itu tanpa mengeraskan suara. Akan tetapi pendapat pertama lebih sahihlah, seperti hasil penelitian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selainnya di kalangan ahlu al-ilm, para ulama. Pernah beliau, yang Ibnu Taimiyah, ditanggapi dengan sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan dalam Rabbnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi SAW hadis riwayat daripada Allah, hadis kursi. Allah kata, "Man dzakarani fi nafsihi." Barang siapa yang menyebutku dalam dirinya, dia orang argue Ibnu Taimiyah dengan hadis ini. Habis itu apa kita nak kata? Kan? Barang siapa yang ingatku dalam dirinya, dalam jiwanya, zakartuhu fi nafsi, aku ingat dia dalam diriku apa. Wa man dzakarani fi mala'i, barang siapa yang ingat aku, sebut aku di kalangan sekumpulan manusia, zakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku ingat dia di kalangan kumpulan yang lebih baik daripada kumpulannya. Maka beliau menjawab rahimahullah, termasuk dalam hadis ini pula zikir dengan lisan pada diri. Zikir dengan lisan pada diri maksudnya tidak mengeraskan suara. Kerana ia dijadikan bandingan dari zikir di khalayak ramai. Sama seperti firman-Nya tanpa mengeraskan suara. Zikir di khalayak ramai macam itulah solat. Zikir lepas solat tadi tanpa mengeraskan suara. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman-Nya, bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan waktu petang. Sementara telah diketahui bahawa zikir pada Allah Ta'ala yang disyariatkan pada waktu pagi dan petang dalam solat dan di luar solat adalah dengan lisan bersama dengan hati, seperti solat subuh dan solat asar. Dan zikir yang disyariatkan sesudah kedua solat itu yang muqayyadlah, serta apa yang diperintahkan Nabi SAW maupun yang diajarkan dan dikerjakannya, yang Nabi ajar, yang Nabi buat, berupa zikir-zikir dan doa-doa amalan sehari semalam yang disyariatkan pada dua tepi siang. Dua tepi siang maksudnya pagi dan petang lah. Itulah dia jelasan. Itu maksud zikir tadi. Zikir dalam diri dengan tidak mengeraskan suara, maksudnya. Kenapa? Hendaknya dilakukan pagi dan petang. Zikir waktu pagi dan petang, yakni pada pagi hari dan sore hari. Maka ayat itu menunjukkan keistimewaan dua waktu. Waktu sekarang, waktu pagi, dan juga waktu petang. Waktu ni waktu santai. Waktu pagi kan, ada keluar hari minggu raya Ahad ni, relax, nak fikir buat apa pergi. Tidur dia. Sekarang ada yang kita mana fikir apa-apa ni kan, boleh buat macam-macam benda kita nak buat pagi. Itulah dia. Petang pula lepas asar, waktu tak panas, waktu redup, macam-macam. Baik, dia kata yang ke-6 itulah dia. Maka hal itu kerana keduanya adalah waktu tenang. Waktu pagi dan waktu petang lepas asar tu waktu tenang, waktu istirahat, waktu ibadah dan kesungguhan dalam beribadah. Ada pun waktu di antara keduanya, antara pagi dan petang, waktu hari, umumnya tersibukkan dengan urusan kehidupan. Nak pergi pasar, nak pergi mana, nak masak, nak makan dan sebagainya. Telah diriwayatkan bahawa amalan hamba dinaikkan pada awal siang dan akhirnya. Bila malaikat itu kita ya ta'ala ta'aqabuna malaikatun bil-laili wan-nahar. Malaikat tadi mereka silih berganti pada kamu semua pada waktu malam dan siang. Yajtami'una fi salatil fajri, wa salatil asr, dan kemudian pada waktu
Pagi, as-subuh dan waktu asar. Naik. Dengan maka naiklah yang bersama dengan kamu di malam tadi. Dia naik. Dan turun yang baru. Malaikat yang lain turun untuk bersama dengan kita hingga waktu petang. Malaikat Tuhan ni tak terhingga banyak, tak terhitung. Tuh ada duduk dengan kita daripada kita kecil tu kan. Bukan malaikat yang sama. Naik, turun tadi waktu pagi, tadi naik. Dia start dia jumpa di sini. Jumpa di waktu subuh. Waktu solat subuh. Kan? Sebab tu bila Allah Ta'ala tanya macam mana kamu tinggalkan hamba-Mu, kami datang, mereka solat. Kami tinggalkan mereka pun, mereka sedang solat. Datang mereka solat, tinggal mereka solat. Jadi maknanya hak duduk dengan kita pagi ni, dia tunggu sampai asar ni. Shift. Maksudnya kita yang ada shift, mereka pun ada shift. Duduk sampai asar lagi. Lepas tu pula turun dah baru jumpa waktu asar, dia naik. Dia bawa lah kitab amalan kita tadi. Turun naik, lagi kita tak mati. Ya, itulah dia. Maka hari ni ya, kita baca hari ni kita akhirun fikum. Baik, dalam Sahih Muslim dan beberapa hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW ta'aquluna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun nahar yajtami'una fi al-fajr wa salat al-'asr. Mereka berhimpun pada waktu solat fajar dan solat asar. ثم يعمل الذين باتوا فيكم يسألهم وهو أعلم بهم. Kemudian Allah Ta'ala tanya malaikat yang bermalam dengan kita malam tadi. Allah tanya mereka, wa huwa a'lamu bihim, sedang dia maha mengetahui lakinan apa-apa dia tadi. Kaifa taraktum ibadi, kenapa kamu tinggalkan apa-apa Allah kata. Fayaqulun, malaikat hadu kita malam tadi yang naik ke atas tu, dia menjawab, kami tinggalkan mereka sedang solat, dan kami datang kepada mereka sedang solat. Itulah ya. Yang ketujuh adalah larangan lalai berzikir berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala takun minal ghafilin. Jangan termasuk di kalangan orang-orang yang lalai. Maknanya majoriti manusia ni lalai. Majoriti. Banyak orang yang lalai. Orang kafir lagi lah. Dia tahu orang Islam sebenarnya. Ya. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr. Jadi manusia ada di masa semuanya manusia semua itu dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Kalau beriman beramal saleh, bersama dengan kebenaran, bersama dengan kesabaran. Baik. Yakni orang-orang yang lalai berzikir kepada Allah dan mengabaikannya. Jangan jadi macam tu. Di sini terdapat isyarat untuk sentiasa zikir pada Allah Ta'ala dan komitmen atas zikir itulah berterusan. Istiqamah. Amal paling disukai Allah Ta'ala adalah yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Kita maknanya kita lazimkan ke atas diri kita jadual untuk baca Quran setiap pagi. Aku macam orang mesti baca Quran pagi. Paling kurang 2 page. Paling kurang 1 page. Dia maknanya dia tetapkan, lazimkan diri dia. Dia nak berterusan ya, kerana tersebut. Ataupun dia pasal kuat lagi, dia lazimkan diri dia untuk baca. Aku ni dah 1 hari aku mesti baca 100 ayat daripada Al-Quran. Tak kira lah surah apa pun. Campur surah apa-apa, tak kira. Yang penting mesti cukup 100 ayat hari ni. Dia lazimkan diri dia macam tu. Dia baca. Tak kisahlah. Dia buat jadual diri dia kan, dan konsisten dalam zikir. Jadi afdal zikir qiraatul Quran lah. Afdal zikir adalah bacaan Al-Quran. Sebab tu kita boleh baca dalam solat, di luar solat. Ya. Kemudian kita, inilah 7 adab agung yang terkandung dalam ayat mulia tersebut.
Ya. Kita tengok balik setiap perkara khas. Kamu tadi kata apa? Kamu tadi ada zikir dilakukan dalam diri. Dalam kita. Yang kedua merendahkan diri lah. Ada pula. Ketiga dengan rasa takut. Ya, rasa takut. Yang keempat, pelan-pelan tanpa mengeraskan suara. Yang kelima, dengan lidah. Yang keenam, pada waktu pagi dan petang. Yang ketujuh, jangan lalai yang berzikir. Tujuh ada zikir dia kan. Itulah. Kemudian ini tujuh adab yang agung yang terkandung dalam ayat mulia tersebut. Perkara ini disebutkan oleh Al-Qasimi dalam kitabnya Mahasinut Ta'wil. Zikir memiliki adab-adab lain yang sangat banyak. Sebagainya akan disebutkan pada pembahasan mendatang, insya-Allah. Baik, kita kemudian Allah Taala ketika mengajukan zikir pada ayat ini, adalah Al-A'raf 205 tadi kan, serta memotivasi dan memperingat akan lawannya, jangan lalai lah. Maka disebutkan pada ayat sesudahnya faktor yang mendorong untuk berzikir. Apa dia perkara yang boleh mendorong kita untuk berzikir? Membangkitkan semangat kepadanya. Kenapa kita berzikir? Kenapa kita bersemangat untuk zikir tadi? Dengan memuji para malaikat yang Allah Ta'ala juga memuji para malaikat yang bertasbih pada malam dan siang hari tanpa pernah lelah. Allah berfirman, Allah puji malaikat-malaikat yang mereka sentiasa berzikir kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 14 dan 26. Allah kata, auzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya mereka yang berada di sisi Tuhanmu, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak sombong daripada beribadah padanya. Wa yusabbihunahu, dan mereka bertasbih memujinya, mensucikannya. Walahu yasjudun, dan baginya mereka sujud. Malaikat sujud. Maksud firman-Nya, sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabbmu adalah malaikat lah. Mana ada makhluk lain? Malaikat. Allah Ta'ala telah mensifati mereka pada ayat ini bahawa mereka tidak takabur dalam beribadah kepadanya. Ada iblis, dia takabur. Dia hidup, dia duduk di kalangan malaikat, tapi dia takabur dengan Tuhan dan dengan makhluk malaikat lain lah. Dan bahawa mereka bertasbih padanya serta bersujud padanya. Ini di dalamnya terdapat anjuran bagi orang-orang beriman. Layak ni. Motivasi bagi mereka agar meneladani mereka, yang para malaikat lah, dalam hal yang disebutkan itu. Kerana bila para malaikat itu terpelihara daripada dosa dan kesalahan, namun keadaan mereka seperti yang disebutkan dalam hal tasbih, zikir dan ibadah, maka bagaimana lagi seharusnya makhluk selain mereka? Lagilah kita ni kena berzikir dan tasbih kepada Allah. Kerana kita ni yang tidak maksum, yang selalu buat dosa, dan sentiasa berzikir dan beristighfar kepada Allah. Itu di antara pendoronglah kepada zikir tadi. Oleh kerana itu, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala berkata, hanya saja Allah Ta'ala menyebutkan mereka dengan sifat seperti itu. Pasal apa Allah sebut pasal itu dalam Quran? Allah sebut ni, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Pasal apa Allah sebut dalam Quran ni? Pasal apa Allah cerita kat kita? Pasal apa Allah suruh kita baca? Quran ni bukan saja-saja. Quran ni yang kita tengok ayat 6,000 lebih dalam tu, dalam Quran tu, bukan saja-saja. Daripada Alif Lam Mim sampai An-Nas tu kan, mesti ada sebab. Quran tidak saja, mesti ada sebab. Sebab tu kita kena fikir tu. Sebab tu kita dah kena tadabbur, menghayati tu. Kenapa dalam Quran? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa Tuhan beritahu?
Sebenarnya para malaikat yang di situ mereka tidak sombong sebenarnya. Sebab faham kita. Pasal inilah yang kita kesir ni. Kan adalah untuk ditiru. Untuk ditiru dalam banyaknya ketaatan serta peribadatan. Lagi banyak kita buat, maka lagi naik darjah kita, lagi banyak. Okay. Jadi macam kita pump tayar kita lah, tengok PSI lah. Lagi pump lah, kan? Dan betul lah. Lagi kita buat ibadah lagi naik darjah, buat ibadah lagi naik darjah, naik. Maksimal dia 100 lah. Maksimal dia darjah yang ke 100 tak ada lagi dah darjah depan tu. Atas tu aras lah. Atas yang 100 tu aras Allah Ta'ala. Ya, jadi atap bagi syurga al-firdaus tu. Itulah dia. Oleh kerana itu disyariatkan kepada kita untuk sujud ketika membaca ayat ini. Walahu yasjudun. Ya, sujud. Sujudlah, sujud tilawah. Seperti disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kamu mau berbaris, bersaf sebagaimana saf para malaikat di sisi Tuhan mereka? Jadi kita buat saf dan solat. Ya. Jadi mana saf para malaikat mereka? Apa dua saf? Berapa dalam saf? Tidakkah kamu mau bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di sisi Tuhan mereka? Yutimmuna as-sufuf al-awwal. Mereka menyempurnakan saf yang pertama. Sempurnakan yang pertama, itu yang terbaik. Wa yatarassuna fi-saffi, kata Nabi sallallahu, mereka sama dalam saf. Tidak depan belakang, depan tidak. Selari dalam saf kan. Itu saf para malaikat yang disuruh kita tiru mereka. Tiru para malaikat adalah bersaf dalam solat, sempurnakan saf yang pertama, kemudian yang kedua dan seterusnya. Baik. Inilah awal sujud tilawah dalam Al-Quran yang disyariatkan bagi pembacanya serta pendengarnya untuk sujud. Orang yang dengar pun boleh sujud menurut ijma' lah, kesepakatan ulama. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahawa dia memiliki hamba-hamba yang terus-menerus beribadah kepadanya dan tetap dalam berkhidmat untuknya, yakni para malaikat. Agar kamu mengetahui bahawa Allah Ta'ala tidak menginginkan banyaknya ibadah daripada kamu kerana sedikitnya ibadah yang ditujukan padanya. Tidak pula menghendaki kemuliaan dengannya kerana kehinaan yang menimpanya. Allah tak perlu kepada apa-apa ibadah kita pun. Kan? Kita buat segala ibadah itu kembali kepada kita. Sebenarnya kebaikan dia. Kalau kita tak buat perintah Tuhan, mudaratnya kembali kepada kita pun. Allah tak ada apa-apa pun. Ya, Allah macam itulah dia. Tidak menambah dan tidak mengurangkan kekayaan, keperkasaan dan keagungan Allah. Bahkan Allah Ta'ala menghendaki manfaat bagi diri kamu, dan supaya kamu mendapatkan keuntungan melipat ganda dari apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala berfirman tadi lah yang kita baca tadi kan, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabbmu dari kalangan para malaikat yang didekatkan, para pemikul arash. Ya, malaikat yang memikul arash ni, para pemilik keutamaan, tidak menyombongkan diri dengan beribadah kepadanya. Bahkan mereka duduk dan menurut perintah-perintah Rabb mereka dan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa merasa lelah. Dan kepadanya semata tanpa sekutu baginya mereka bersujud. Hendaklah manusia meladani malaikat-malaikat mulia itu dengan terus-menerus beribadah kepada Raja yang Maha mengetahui. Demikian perkataan beliau, Syekh Sa'di rahimahullah. Maksudnya
Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika melarang hamba-hambanya menjadi orang-orang yang lalai, maka disebutkan sesudah itu tauladan tentang kesungguhan para malaikat agar dijadikan ikutan, panduan, tauladan, serta pembangkit semangat dalam taat kepada Allah dan zikir padanya. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala semata. Kita ni kalau Allah campakkan, kita minta lah kan, kalau kita minta Allah campakkan rasa nikmat, rasa manis, rasa lazat, rasa seronok zikir kepada Allah, maka kita tak heranlah dengan segala yang lain. Sebenarnya berlaku pada generasi awal Islam kan. Daripada Allah beri kepada mereka nikmat tu, rasa nikmat, kemanisan zikir tu kan, yang mereka ingat hanya Allah kan. Dahsyat. Sebab tu kalau tali kasut mereka putih pun minta tanya Allah tu kan. Kita kata tali kasut putih, tanya kedai kasut, kedai kasut. Kedai kasut tanya Tuhan tu. Allah putus ya Allah. Moga mudah aku dapat kasut yang baru. Kalau kita boleh dapat tu kan, tapi kita bukan langsung lah. Dan sampai darjat setiap saat kita boleh zikir kepada Allah kan. Boleh ingat, kita kaitkan segala itu dengan Allah. Maksud zikir tu, maksud zikir. Segala perbuatan kita nak makan tu rezeki kan, kau pun mudahkan rezeki untuk kami ni. Dia tengok pada makanan, kepada Allah. Ya. Tengok pada kesihatan, kepada Allah. Tengok pada kesakitan, kepada Allah. Kalau kita dapat kenikmatan pada tertentu kan, kita tak ada apa-apa lah dunia ini kan. Hanya ingat Allah dalam segala urusan kita. Kepayahan ke, kemudahan ke, itu semua itu daripada Allah, dan dia adalah bentuk ujian untuk kita sebagai hamba lah. Kalau Tuhan bagi nikmat macam tu kan, lebih daripada nikmat makan dan minum lah. Kita berhajat pada makan minum satu hari sekali 2 kali ya. Tapi berhajat kita kepada Allah kepada setiap nafas kita. Bila kita berhajat kepada Allah, kita kena ingat Allah. Ingat Dia yang memberi segala kemuliaan, ya, yang melimpahkan segala kemuliaan, kenikmatan yang bagi kita. Macam lah. Jadi kalau boleh dapat itu rasa nikmat macam tu. Tuhan punya rasa sari je dekat situ je orang kan. Bila dapat rasa sari, itu semua dah jadi. Hadis tu ni boleh nak lagi lah. Hadis betul ni Allah kata apa? Dalam surah Al-Ankabut tu Allah kata, "Walladzina jahadu fina." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di kalangan bersungguh-sungguh pada jalan kami. Pada kami lah, melaksanakan perintah kami, tuntutan kami, meninggalkan larangan kami. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya, wa innallaha la'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah dia. Bayang 10 yang zikir yang paling utama adalah Al-Quran yang mulia. Itu seafdal-afdal zikir. Sesungguhnya sebaik-baik perkara yang sudah sepantasnya bagi hamba untuk dijadikan zikir sebagai zikir kepada Allah Ta'ala adalah kalamnya Tabaraka wa Ta'ala, yang merupakan sebaik-baik perkataan, paling bagus, paling benar dan paling bermanfaat. Bila kita tahu, kenapa kita tak ambil? Kenapa kita tak baca? Kenapa kita tak tengok? Tak menghayati dia? Ia adalah wahyu Allah Ta'ala yang tidak didatangi kebatilan. Mukjizat ni semua 400 tahun lebih lagi. Duk macam tu lah. Baris huruf dia, surah dia, ayat dia macam tu. Orang cuba nak manipulate macam-macam, dia nak ubah, cuba
try lah macam mana pun. Tak boleh. Tak jadi. Tak jadi. Quran. Bila kita Quran, kitab yang tidak berdasari kebatilan di hadapan dia dan tidak pula di belakangnya. Kitab Al-Quran ni. Allah challenge, Allah cabar. Bawa bagi segala yang bijak. Segala yang bijak, himpun. Segala jin, segala malaikat, segala apa malaikat lah. Segala jin, segala manusia. Untuk buat satu surah ya. Pendek macam Quran. Buat lah. Soal lupa itu lebih lah. Itulah dia Quran yang kita baca. Hari itu yang dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabat. Satu huruf, satu baris, satu titik pun. Tak tahu Allah. Tak boleh tahu Allah. Dia pun buat. Tapi orang tahu. Okay. Tuhan jaga. Kita jangan tengok. Tuhan jaga. Kita kerja kita baca. Tapi itulah dia mana kan. Ada mushaf-mushaf yang ada kesilapan dari sudut apa nama ayat huruf. Ada terjemahan. Saya tengok mushaf Firda. Terjemahan yang Firda tu kan. Ada kesalahan di situ. Surah Al-A'la. Kepada mushaf yang cetakan Firda tu kan. Dia ada beberapa part yang jatuh. Huruf jatuh. Alah, sebab tu kerajaan Saudi kan, di Masjidil Haram dia tak benarkan mana-mana mushaf selain mana mushaf cetakan kerajaan Saudi ada di rak dalam masjid tu. Pasal apa? Ada seorang tu dia main cek, pasal apa? Dia main cek, kita tengok dia lupa di sini kan, bawah keluar. Tu dia cek tengok ni bukan mushaf ni. Sebab apa? Sebab tak dijamin. Kerajaan Saudi tu memang dijamin betul-betul. Cek habis-habis. Kita ada mushaf. Tapi bukan kita rasa warna coklat. Quran tu bukan terjemahan lah. Quran tak terjemahan. Tapi tu sekarang Allah. Satu ayat ataupun satu muka surat tu. Ada. Ada tu. Dia macam-macam. Sebenarnya dia pun tak jamin. Tapi kalau Saudi dia takkan dia cok tu kan. Cok Al-Malik Fahad tu cok tu. Tu dia pun dah cek habis semua dah. Sebab tu sama-sama nak wakaf Quran beli kat tepi jalan tu kan. Yang bawa-bawa yang kita tolak tu. Kita beli nak wakaf di masjid. Dia habis. Kita minta dia rak tu kan. Tukang cek tu memang pakar lah. Tukang cek tu kan. Dia pergi ke rak demi rak tu dia lepak di situ kan. Rak tu ada seorang berdiri kan. Kan. Dia kilik dia bawa tempat tu bawa keluar dari masjid. Mana bukan mushaf cetakan yang Saudi lah. Yang tak disahkan. Rupanya memang banyak mushaf dia tu. Siapa ada mushaf yang cetakan Firda tu? Terjemahan. Tengok dalam surah Al-A'la. Wal akhiratu khairun wa abqa itulah. Kan sebenarnya wal akhiratu kan. Dia tertinggal lah. Satu ada lagi. Sebab kebetulan sahabat dia baca ustaz dia kata Quran ni macam pelik lah. Semua satu huruf tak ada. Jadi itulah dia. Ya. Tapi Allah jaga Quran tu. Allah jaga kan. Itulah dia dengan Arab menghafal dia yang ramai tadi tak terbilang dengan jari kan. Apa yang menghafal Quran? Ramai. Itulah dia. Baik sikit ni. Kita orang nanti ya, kita. Okey. Ia adalah kitab paling utama yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasul paling utama atas hamba-Nya, pilihannya dan yang terbaik di antara ciptaannya, iaitu Muhammad bin Abdullah. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang kemuliaan Quran ini dan bersamanya. InsyaAllah kita sambung lagi. Dan disambung balilah kita tajuk atas terus kemuliaan kan. Zikir yang paling utama adalah hanya yang mulia. Jadi kita tahu. Jadi kita semua sekarang baca Quran. Semangat mendorong kita untuk baca Al-Quran. Jadi kita boleh bahagi-bahagi kan. Kalau kita rasa semangat sikit kita bahagikan. Aku dah minggu ni aku nak habiskan berapa juzuk. Tapi kita, kalau kita letak dia punya bajet tu macam tak di luar kemampuan kita,
Entahlah, mungkin macam dalam minggu ni setengah juga bulan depan naik sikit ya. Kita duk kagum dengan mak kita, dengan pak kita yang kan dia baca Quran, sat-sat baca Quran, mak saya kan, kita duk kagum dengan mak kita kan, seminggu khatam 30 juzuk, kita nak kerja apa nak buat, seminggu khatam, kita duk kagum dengan dia. Pasal apa kita tak tiru dia? Kita tengok mak-mak ayah kita kan, biasa mak-mak ni lah yang baca Quran buat kerja ni. Umur 90 91 dia baca Quran. Okey, apa sebab jarang dia apa. Tengok di bulan pejak lah orang mak dia. Kalau sampai 90 lebih, tak hal baca Quran dia. Baca Quran. Jadi kesan dia masa kita mati itu, Allah Ta'ala tunjuk kelebihan dan sebagainya. Allah Ta'ala tunjuk orang dan dia tak salah apa pun. Tapi dia termasuk di kalangan ahlul Quran, ahlu al-zikir lah. Dan itulah dia, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala beri kepada kita kurnianya untuk menjadi di kalangan ahlul Quran. Ya, kumpulan Al-Quran lah. Kalau kita tak hafal, kita baca. Ada menghayatinya lah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.